Yang mana lagi untung sebenarnya kalau kita simpan 0.1 gram dengan 1 gram dan juga 10 gram. Mana yang lagi untung kalau kita simpan? Semua emas yang kita tengok hari ini mungkin kita nampak sebagai sama je. Tapi cara beli yang silap boleh menyebabkan kita rugi dalam diam-diam. Ramai yang beli emas 0.1 gram ataupun 0.5 gram sebab mereka nampak emas ni sebagai murah. Tapi mereka tak sedar kos per gram itu akan jadi lebih mahal kalaulah gram tu makin kecil. Maksudnya item tu makin kecil, harga per gram dia pula makin mahal. Lagi kecil item tersebut, lagi tinggi pula spread, iaitu harga perbezaan di antara beli dan juga jual. Sebagai contoh, item 0.1 gram, dia punya spread boleh mencecah sehingga 25 hingga 30%. 1 gram pula spreadnya dalam 8 hingga 10% sahaja. Untuk 10 gram lebih rendah lagi daripada 10%. Apa maksud yang saya nak sampaikan di sini? Kalau kita beli emas yang 10 gram, kita lebih cepat lagi dapat balik modal dan lebih cepat lagi dapat untung bila mana harga dah naik. Solusinya, kalaulah kita ada bajet yang kecil sekalipun, lebih baik kita daftar je account gap, kita simpan je 100 dalam tu setiap bulan. Last kali bila kita dah dapat 1 gram, kita boleh keluarkan fizikal 1 gram tersebut. Sekurang-kurangnya di tangan kita mestilah pegang item fizikal 1 gram, jangan ke bawah. Ianya lebih jimat dan lebih cepat lagi untuk kita untung berbanding dengan kita beli emas yang kecil-kecil. Jadi jangan sampai kita rugi disebabkan kita beli ikut trend, kita ikut orang je. Tapi kita kena beli mengikut ilmu. Tuan-tuan boleh follow saya untuk tips emas real dan juga jimat. Nak mula dengan strategi yang betul, DM saya sekarang. Klik link di bio.